Cuma kita tak boleh nampak Kak buka. Selamat petang. Kak, ini hari Jumaat. Ya, Jumaat. Kita ada mana? Ini. Al-Star. So, bila you send dokumen? Hari ni. Hari ni send. Ya. So, hari ni saya sudah datang. Ya. Okey. Ni Kak mak dengan anak 2 orang. So, dapat apa? Bantuan? Zakat. Bantuan dapat. Zakat lah. Ya. So, pinjam berapa dengan saya? 1,500. So, dapat bersih? 1,500. Tak tolak apa kan? Tak. So far, faham kan semua barang? Ya, faham. Sebab mak dia malu sikit dia. Ya. Okay, so ini 1,500, you kira tengok Ya. betul tak? So tak kisah korang duk mana, Al-Star ke atau Perlis ke, okey, janji dokumen awak support, saya akan datang. So anak pinjam duit ni mau buat apa? Beli motosikal. Beli motor buat muka lah kan. Ya. Nak pinjam duit ni untuk buat motosikal. Beli kenderaan. Senang nak naik pergi kerja. Senang kan? Nak duk kira. Ya, cukup. Ingat 1,500. Ya. Okey. So customer pun sudah lulus. Bawahan ni hantar, saya sudah datang. So hampa tengoklah bila hampa nak apply dengan saya, bawa ada satu beg biru, boleh tekan dan apply. Itu saja guys. Bye. Minta bersih dah.